Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Syam dari Kolej Kesanan Kuala Berang. Saya Muhammad Syariza Besharum daripada KV Kuala Berang. Saya Yasmin Syah Ramadan binti Fiza dari Kolej Vocasional Kuala Berang. Saya Encik Muhammad Izzat bin Ramli, pensyarah program Bakery dan Pastry Kolej Vocasional Kuala Berang, merangkap selaku guru pembimbing inovasi produk. Labu sambal kering diekspresikan dari buah labu. Kebiasaannya, buah labu selalu digunakan dalam masakan panas seperti labu masak lemak kuning dan labu siam sambal. Terdapat segelintir masyarakat yang tidak suka akan buah labu. Jadi, kami menginovasikan buah labu kepada sambal labu kering untuk menarik perhatian masyarakat dapat menerima rasanya. Buah labu terdapat beberapa khasiat iaitu kaya dengan serat, kaya dengan protein dan antioksidan yang baik untuk mengelakkan kanser. Labu sambal kering mengutamakan kepada masyarakat yang tidak gemar akan rasa buah labu tersebut. Labu sambal kering sesuai dimakan bila-bila masa sahaja dan senang dibawa ke mana-mana. Labu sambal kering boleh dimakan oleh beberapa peringkat umur bermula dari peringkat sekolah rendah hingga wangga emas. Objektif inovasi ialah untuk memperkenalkan produk baru menggunakan buah labu dan memastikan masyarakat boleh menerima keunikan rasa ini. Selain itu, memperbagaikan kegunaan buah labu dalam masakan.